Tak, duk berok lama sangat korang ni. Rakaman hari ni. Okey, lepas. Oh, lawa weh. Itu ada GoPro ni. Ada? Nah, ambil. Ambil ah. Ambil. Baik-baik tali cikgu. Ha. Tali tu. Gulung sikit, laju sikit. Laju sikit. Ui, nampak weh. Sekejap. Masukkan grup ni. Video lawanya. Oh, tu ambil. Kita jarang nampak benda-benda macam Ya, ni. ya betul. Saya jakun. Saya memang jakun. Sama. Saya jakun. Bila benda jenis ni, Benda yang boleh nampak dalam 10 meter, 5 meter ni. Ni nampak ikan. Oh, benar. Oh, nampak dah benar kan? nampak betul lah apa yang kau kata tu. Apa ya? Tak ada tukar sebiki bagi yang dia punya. Yang kau punya tak lekat. Sedikit je tu. Sedikit memang betul. Tok. Kita dapat tengok benda ni live lepas tu tak? Tengok benda ni live lepas tu. Belum penuh Ego. Belum penuh. GoPro. Nah, ambil video. Tak zoom ke bawah. Belum. Ni tengah rakaman ni? Naik sikit. Macam ni boleh tengok Tekan je screen tu kalau tak nampak dia kalau dia tu. Ni macam selayang yang besar-besar sikit tu tanya. Alah, aku tak nampak. Sorry. Yang masuk dalam air. Guys, kata guys. Cikgu dia tengah memolo Kau zoom betapa lawannya air. Bang ajar depan sikit bang nak tengok video GoPro. Kau tengok gang. Air ya Allah. Ini 70 meter kan kau. Kau tengok air batu tu. Okey cikgu. Itu bawah sikit lah. Tu. Bawah sikit Ego. Bawah. Siap boleh tengok guys. Bawah lagi Ego. Kau tengok tu. Alhamdulillah. Baik. Boleh tengok ikan dah penuh tak penuh guys. Kau tengok. Ni dia punya ni. Jaga. Kita ikut trip Ian Glorious. Tengok. Betapa jernihnya air hari ni ya Allah. Nampak kat dalam tu. Okey cikgu. Alright. Okey. Tengok. Dah tahu. Lepas. Cik eh. Saya pakai cikgu Cikgu hari ni saya pakai boleh cikgu? Saya rakam saya punya ikan pula. Boleh tak? Boleh. Nanti saya bayar sikit. Kau boleh nak rakam on. Kalau tak rakam off. Boleh tu je. Kau punya 3 kali tu. Boleh tak cikgu? Boleh lah. Kau tengok guys. Ego. Tarik slow. Oh, tak slow. Ada full house. Kau tengok tu, full house tu. Ya Allah, Rul. Aku excited Rul. Nak terjun lah Rul. Tak terjun
Serius tu. Bel tadi. Penuh cikgu, penuh. Kau tengok guys. Tu. Daripada atas dah nampak penuh guys. Alhamdulillah. Idea ni. Ni memang ayah. Wih. Kentut-kentut guys. Lama jauh lah. Tapi tu kaki tu. Kecil sangat. Yang besar sikit eh? Takut siku. Ambil yang besar sikit yang mana? Yang besar sikit baru hidup. Umpanya. Ya Allah lawannya. Jakun Rul. Aku akan cakap ayat ni sampai aku tak nampak. Cikgu tu try bawa sikit tu. Okey, bawa. Main di tu. Tapi tu pun dah sangkut siku dua tu kan. Okay, slow tu. Taruh dulu tu. Oh, macam ni buat menjam Jaga tali. Kau tengok tu guys. Ni tengah rakam lagi ni, aku boleh Oh, full. Gerak tu. Full cikgu. Oh, sardin cikgu, ikan sardin. Ikan sardin cikgu, alhamdulillah. Ikan sardin lah siap cikgu dapat. Satu saya bagi 320 Ah. Kalau 36 ni banyak ni. Tergenap okey, tergenap. Ada 36. Oh. Alamak. Ni kalau kecil sangat ni. Okey. Tapi 36 ni 32. Tak laju lah. Tangan sakit ah. Luka kan? Dia kalau lagi kecil tu. Sebab belakang dia saja. Oh. Baik Rul. Safety first. Fish number 2. Baling aku baling. Layan. Baling. Tak ada orang marah. Baling. Nampak nyambar tu. Duk. Makin banyak tu. Ui. Apa stopper je tu. Syok siap. Kau tahu tak guys betapa bestnya memancing. Kau akan selalu rasa bersyukur je. Oh, lupa nak rakam view. View atas boat. Penuh cikgu ni besar-besar je. Ni sizing cikgu. Ni Ni baru hidup. Ni sizing. Boleh hidup tu. Oh, besar baik. Bawah sikit besar Sini. Bawa sikit. Bawah sikit besar. Ini air macam ni RM1 ke tu? Betul. Betul. Macam ni nak aku tengok. Jalan cikgu, jalan. Macam tadi cikgu, sap. Ni mati? Mati sambal. Oh, ini selayang je? Selayang. Oh, ni sambal. Rul, luar bakul tu ada ni Rul. Selayang ni? Selayang panjang yang tahu dia mati. Ni selayang tu. Oh, tambah pula. Tu siapa punya tu yang dah nampak dasar tu. Iman, kau punya dah ada tu Man. Penuh tu Man. Nampak lah. Mamnya besar Besar, dah dalam besar sikit. Belah sini besar sikit. Tak layan kan? Layan lah. Macam main je. Aduh, tambah lah. Tambah lah Boleh Di bawah ada selayang. Tambah mati. Tercapai lah saya. Kau tengok ikan-ikan pun melompat-lompat. Tu selayang tu. Rul, ni selayang kan atas tu. Yang ni first tu. Kan? Selayang melompat. Kali ni kita nak main umpan hidup je. Kita nak try trip je. Kalau trip je asli air macam ni. Bawah sikit. Gabak-gabak. Tak sebab air jernih tau, ikan nampak. Cikgu balik mana pun. Bagi dia kesempatan naik untuk hidup Iman penuh tu, Iman dah penuh tu. Dia layan. Macam lompat je. Arif, okey Arif. Kesian seorang. Layan sikit, layan dulu. Oh, 10 meter. Besar. Apa ni? Besar. Buang. Buang. Oh, penuh gue berat Nampak. Tambah bawah Betul tu. besar weh. Ya, hantar bawah besar. Tu nampak cikgu nak naikkan ni. Oh. 30 meter dah besar dah.
Taki. Tanya okey. Ini sayang kan ni kan? Irul, ni sayang kan ni kan? Ha. Nah, ni hidup kan? Tambah yang garuk mati. Ya, tambah matikan. Dah boleh cakap. Nak cakap dengan dia. Nanti masuk dalam video tu. Sayang so. On lagi video. Nak apa? Off eh. Off lah. Si sama je di orang pun bosan tengok. Nampak benda tu yang kadang-kadang ada yang benda-benda yang Tapi yang penting hari ni kita kena ajar viewer macam mana nak bagi ikan tu makan sedut, belanja tadi, pam. Cermin guys. Assalamualaikum guys. Day 2 with me, Syaz and Zarul. Okay, so hari ni cikgu dia main kat depan. Dia arahkan saya untuk ni. So guys, macam ni je setup kita. Simple saja. Horn telah dibunyikan. Bismillah. Drag, kasih setting. Pergi ketat terus. Bismillah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. So kita tengok apa sih kita hari ni. Semoga Allah permudahkan. English semua sudah turun. Bismillah. Bismillah Arif. And action. Oh, dah berdebar guys jantung. First day, first awal atau apa, first drift memang akan selalu dedah. So kita wondering. Oh, tengok guys, laut very nice lah guys. Alhamdulillah. Keadaan masih tenang guys. 9-8 minit. Jap, dia kena first ni kita nak kena intro sikit kan. So macam ni lah main drift. Jaga batu, pastikan batu tak tersangkut. Iman. Oh, bola depan dah kena guys. Rezeki dia bang. Standby cikgu. Straight. Kita guna batu 14. Arif, guys, aku rakam ni untuk kau je Arif. Sementara aku drop. Naik. Nampak dah boleh ikan. Nampak guys ikan Arif tu guys. Terapung-rapung nak naik tu. Besar lah Arif. Kerapu lah Arif. Boron lah Arif. Besar lah juga tu kan. Kalau dia nak kena guys, dia kena guys. Saya adjust sikit guys. Turun ke naik ni? Boleh tak tahu kan?
Boleh. Boleh jatuh. Kau tu balik ni Syaz. Ya. Balik atas. Okay, next time. Dah letak. Depan dah stripe banyak-banyak dah guys, betul-betul guys. Bukan ni ke? Bukan. Tambah. Tu lah. Tengah video on ni. Okay. Tengah kena makan ni. Okay, kepala atas. Okay guys, tengah makan guys. Ada belakang. Ada kot, jap. Tapi saiz-saiz kecil ni kat sini. Oh, ada guys. InsyaAllah. Kita dah menyimbat dia tadi. InsyaAllah secure. Kita tak tahu ikan apa guys. Layan, karau-karau layan je. Ada tak Rol? Tak ada kan? Belum lagi lah guys. Tapi dia dah makan lah tu. Tu lah Rol, tapi dia dah makan Rol separuh. Boleh turun lagi kan? Dia makan half guys. Tadi aku turunkan tadi full guys. Kau pun nampak ni. Boleh rewind. Tak apa. Air mangga. Tengah panas kita minum air mangga. Awak-awak kita buat air mangga ni. Sedap ni, tengah panas ni. Minum. Oh, 2 ekor sekali. Champion dah dapat 2 ekor. Dah tahu berburu ni. Semalam dah kena tabiah dah. Pelan-pelan yang ada gaduh. Oh, rapu. Oh, kerapu. Oh, berbuih-buih. Alhamdulillah. Rumah dia ngam-ngam. Angkat sikit. Angkat sikit, taruh. Dia ada nampak ah. Dah open lain dah. Ha? Tadi dah makan kerapu. Ha. Kunyit. Punya. Tak ada pun ikan ah. Oh, ada. Dia. Ya. Besar. Oh. Sarap, Masih. Sarap. Request
Oh, kena. Zaro kena. Tadi kena. Ada dah. Ya. Ayo. Baik. Ada kena? Mantap. Ada lah. Kena. Baik, 3 orang. Banyak saya. Yang lagi giliran saya. Kena letak kasut balik ya. Gantung. Kerapu. Kerapu. Ya. Wah, kerapu ah. Kerapu juga. Ada kau? Ada. Sudah dia tumpah. Ah. Kita dapat dia ni. Okey. Gambar tu ego. Gambar tu. Dia punya saya adik-beradik je. Oh ni ada pasal ada hostel dia. Ke mak kotai. Oh. Dengan mama embong. Lord have mercy. Ya, size. Betul. Gambar tu ego. Size. Oh, dah ni kena juga Arik. Thank you Joel. Kena Arik? Umpan. Oh, dia rembek umpan ya. Terus. Tak ada. Jadi. Video on lah. Video on. Video ah. Follow mo. Tambak. Dur. Tembak. Tak dapat banyak sikit ke ni Dia dah masuk ni. Dia Makan. Oh, kawan punya saiz sikit ni. Sebab bunyi. Nak buka Dek buka awak lari ya. Dia gemar sotong ni.
Saiz. Saiz. Tak tahu lah kot dia pun. Daripada bawah nampak weh. Oi, kawan lock lagi, kawan lock lagi. Dah dua lah dia dapat. Kawan lock lagi. Ha? Ni batu. Oh, berat lah. Cuba pegang ingatnya. Berat lah. Ui, berat weh. 2 hari makan tak habis. Ikut baju lah Ego. Ha? Ikut baju mana baju lah. Betul lah. Dia kalau kau hitam lah. Ada tu tak dapat ikan biru. Mana tukar? Tu. Tepi kau. Taman. Nak. Lepas. Alright. Oh, sana kena. Ada kopi kah? Ayo, Bu. Apa? Ada? Tak lah ikan. Ini kopi dia. Order help. Macam Tahan, jalan tahan. Naik. Naik dulu. Ini sama dia. Belum mana. Hai. Lagi pilihan saya. Boleh. Oh. Tambah. Tanda merah lagi. Oh, saya salah tanda. Tanda. Sayang. Kamu cantik. Lucu kamu eh. Boleh bagi tanda kasih sayang. Pak Abu suka sangat sukakan orang. Cuba Pak Abu sebut ni. Cuba Pak Abu sebut ni. Alif. Ini Pak Abu tahu. Tak tahu. Pak Abu suka sangat sukakan orang. Huruf M. Pak Abu baca Pak Abu. Ni huruf M. Huruf apa huruf M? Oh, ada double. Double strike. Oh, ikan apa tu? Oh,
Tak juga saya je. Oh, tanda. Tanda cat. Tanda cat, tanda-tanda. Tanda-tanda. Oh, ikan apa tu? Tak. Tak ada. Ha? Baik Jo. Kau rasa pasal pintai kat ni? Oh, ada lagi. Boleh lagi ni? Ada ya? Nak tengok videonya ni, videonya saya. Ha. Bila tengah on ni. Nampak lah tu. Nampak baik lah. Nampak Johor. Anjay, tamak gorgon. Yang gorgon. Gorgon. Hoi, bui. Weh, Siapa dia bidaya? tambah. Wih, you. Pinjerong. Oh. Baik lah dapat you. Hari ni memang pelbagai species. Wih. Dia macam spin soup. Okey, alhamdulillah geng. Baik dah sudah trip kita orang 2 hari 1 malam di Pulau ni. Salah satu pengalaman pada diri aku lah dalam dunia memancing ni. Ya, bukan sekadar strike ikan saja, malah bagi aku view dia, pemandangan di sini yang berada kat pulau-pulau ni memang cantik sekali. Ke ada peluang lagi, ingin aku datang lagi ke sini jika ada rezeki masa akan datang. Aku nak ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan, terutama sekali Sazani lah, dia organizer dalam trip kali ni ya. Bawa aku untuk menimba pengalaman lebih luas dalam dunia memancing, dan juga rakan-rakan dia yang lain yang spotting macam gurau, senda, itu adalah lebih mengakrabkan lagi kita punya perhubungan, terutama sama hobi. Ya, seronok, sebenarnya seronok, sangat seronok pada diri aku selama ikut trip dengan diorang ni. Rasanya inilah trip yang betul-betul memberikan aku keseronokan yang takkan aku lupakan sampai bila-bila. Okey, nampaknya dah sampai dah di JT Mersing ni. Nanti kita orang akan bentangkan ikan hasil yang kita orang dapat. Alright. Mancing kat oh, itu apa? Dah pergi dengan siapa? Bukan pergi dengan Terence. Biar